Okey, yang ini saya akan tunjukkan macam mana nak buat posting bagi Shopee Video. Shopee Video dulu Baik. Mula-mula kita pilih produk. Jangan risau, pilih produk je. Kalau boleh pilih produk yang banyak terjual lah. Contohnya macam monitor 27 inci ni. Okey, kita nak buat yang ni lah contohnya. Yang ini ada 2300 sold. Kenapa kita nak yang banyak terjual? Sebab kita nak yang ada banyak review. Okey. Okey, follow me Baik, mula-mula sekali kita tekan share button sebelah kanan atas ni. Kemudian kita copy link. Okey, biar dah kat situ. Kita dah copy, kita simpan siap-siap dalam kita punya copy item. Okey, kemudian kita terus pergi pada produk ni. Ini dalam affiliate program punya listing. So kita tekan pada nama produk ni. So dia akan pergi dekat live view lah. So bila dekat live view ni, cuba scroll bawah cari product rating. Nampak? View all product rating. View all, tekan bahagian with media. Baik. So dekat sini ada gambar produk-produk yang diorang dah install dan sebagainya kan. So ambil 4 keping gambar cukup. Okey, katakan ambil yang ni. Okey. Screenshot. Okey, kemudian edit screenshot ni. Ni yang pertama. Jangan bagi nampak dia punya ni lah, apa ni? Yang kat bawah ni jangan bagi nampak lah. Okey, satu. Kemudian ni boleh tak? Tak nampak sangat. Ni cuba scroll kanan. Ni nampak. Dia nampak kan? Okey. Okey, 2. Alamak. 2. Jangan bagi nampak yang profile orang tu ambil gambar je. 3. Satu lagi. Ni boleh lah sebab dia nak menunjukkan betapa nipisnya skrin tersebut kan. Okay, make sense Okay, dah ada 4 kan. So bila dah ada 4 macam ni, alright, tadi kita dah copy kan, kita tak paste apa-apa lagi kan. So now you guys ada dekat affiliate program ni, pergi dekat bahagian account bawah sebelah kanan ni, account bawah ni belah kanan. Kalau tak nampak dalam skrin, saya beritahu kat bawah ni sebelah kanan sini Okay, kemudian tekan custom links, kemudian paste. Dah paste. Add sub ID. Add sub ID. Sub ID ni untuk bulan 6 dia berbeza nombor bulan je. Dia ingat ni kalau Facebook dia FBCAM 6. Kalau bulan 7 FBCAM 7. Now bulan 6 FBCAM 6. Okey, tekan convert. Okey, dah siap. Tekan copy link. Okey, copy link kat atas ni boleh, kat bawah ni pun boleh. Okey, tekan copy link. So bila dah copy link, pergi balik dekat notes yang saya dah bagi tahu tu. Okey. Edit. Okey, paste kat sini. Okey, paste siap betul lah SYJ. SYJ okey ngam. Okey, join di SYJ kan. Okey. So, yang ini produknya ialah screen kan. Nipis gila, gambar clear cantik. Gambar clear kau punya. Okey, cukup lah. Alright, lepas tu hashtag ni maintain kat bawah ni Hashtag ni maintain. Alright, so dah siap kat sini. Baik, kita nak buat posting Shopee Video sekarang. Okey, pergi dekat Shopee balik. Pergi dekat Shopee balik. Tekan back. Back lagi. Okey, sampai dekat bahagian live video ni. Okey, tekan kat bahagian atas sebelah kiri. Saya ulang. Mula pergi dekat live video yang ni. Yang bawah ni kan, tengah-tengah ni. Lepas tu tekan belah kiri atas. Belah kiri atas Kemudian tekan post video. Okey, kemudian post video ni tekan sini 1 2 3 4. Okey, ni produk kita lah. Jangan tekan next, tekan one click. Tekan one click. Nampak? One click. So dia akan menyebabkan benda ni jadi video. Okey, so pilihlah template mana yang korang nak. Pilih template mana yang korang nak Okey. Okey, boleh. Okey, ni katakan boleh. Okey, tekan next. So dia automatically jadi gambar tadi dah dijadikan video. Okey, nampak? Kan senang kan? Okey, tekan next. Kemudian dekat sini, alright, dekat sini masuk caption dan juga hashtag kan. Okey, dekat Shopee Video kita tak perlu masuk link Shopee tu dalam caption. Nanti dia akan lebih pula. Macam ni cukup. Dia patutnya bawah 150 karakter. So yang ni bawah 150 karakter means it's okay lah.
Alright. Kalau lebih daripada 150 karakter, buang je link Shopee ni. Buang link Shopee. Sebenarnya link Shopee tak perlu pun kat sini. Kan? Kita buanglah link Shopee. Okay. Yang penting ada hashtag tu okey lah. Alright. Tekan OK. Kemudian add product and vouchers. Saya ulang balik. Tekan dekat sini add product kan. Add product and vouchers. Tekan sebelah kanan atas ni. Tekan link. Atas sebelah kanan tekan link. Okay. Copy link Shopee daripada notes kita. Yang kita dah convert tadi. Paste kat sini. Dan kemudian tekan import. Bila dah tekan import, tekan radio button ni supaya dia select. Kemudian add one. Alright. Dah settle kat situ. Kemudian saya biasanya akan save to device. Sebabnya saya nak post kat Facebook nanti senang. Saya guna video yang daripada Shopee video ni je. Alright. Tak ada apa dah. Post. Successfully uploaded. Okay. So tekan kat sini. Now, saya ulang ya. Tekan balik kat kepala orang belakang atas ni. Boleh nampak Shopee video kita dah uploaded. Produk pun dah keluar kat sini ya. Monitor 27 inci. Okay. Cun. Alright. So kita nak submit posting ni. Kita nak submit posting ni di Shopee. Macam mana nak submit? Pergi dekat live video. Okay. Pergi dekat sini. Kepala orang tu. Okay. Ini ialah kita punya. Yang atas ni ada gambar. Ada button share ni. Ni kan. Ini ialah kita copy link. Ini ialah kita punya profile. Shopee profile. Yang ini. Yang ini. Okay. Kemudian. Kita punya video link, tekan balik kepala orang, pergi dekat video kita ni, tekan 3 dot button ni. Ni nampak 3 dot ni, more tu, atas pada more tu, tekan copy link. Okey. So, copy link yang tu simpan dekat yang ni lah, supaya kita nak guna sekejap je. So, ini ialah posting untuk, ini ialah link untuk video kita, Shopee video kita. Yang ini ialah link Shopee affiliate yang kita convert. Okay. Now kita pergi submit posting kita. Okay, nak submit posting, tekan me, tekan affiliate program, pergi dekat campaign, pergi dekat content creator club. Dah pergi dekat content creator club tu, pergi tekan submit now. Kemudian tekan submit another response. So kita copy paste kita punya affiliate ID. Okay, affiliate ID kat sini. Paste kat sini. Kemudian ini ialah Shopee video. Kemudian kita punya profile Shopee video kita yang mana satu. Yang ini. Copy link profile Shopee ni ya. Okay. Paste kat sini. So kemudian posting link. Video punya posting tadi saya dah save dekat kita punya ala-ala template kononnya ni. Okey, paste kat copy situ, kemudian paste kat sini. So kita dah ada kita dah masuk affiliate ID, kita dah select Shopee video, kita dah ada Shopee page apa dia, kemudian posting video link yang mana apa dia, kemudian yang ini ialah Shopee affiliate link URL. Ni ya, Shopee affiliate link URL, copy yang ni yang kita dah convert tadi tu. Okey, kemudian paste kat sini. Alright. Yang ni for TikTok ad boost, yang ni tak berkaitan, tulis je NA, not applicable ya. Okey, kemudian tick dan tick kat situ, kemudian tekan submit. Okey, siap. Okey, kita jumpa dalam video seterusnya untuk submit posting di Facebook, insya-Allah.